Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni Kinsiditi nak sharekan kepada kawan-kawan, okay, kepada player-player A5 yang masih pakai cam standard, okay. Kalau kawan-kawan nak laju, okay, Kinsiditi showkan kawan-kawan boleh pakai dua benda ni. Pakai ni insya-Allah laju, okay. Kinsiditi bagi yang terpadu, okay, untuk cam, okay. Kalau kawan-kawan pakai cam standard, lepas tu kawan-kawan pakai cam CDT, kawan-kawan punya motor akan lebih laju lah, okay. Kalau nak lagi pick up top speed no cut off, kawan-kawan boleh pakai CDI CDT padu, okay. Kawan-kawan pakai dua barang ni, CDI CDT dengan cam CDT dah sedap lah, okay. Yang ni order daripada Puan Nur Fazira 673Z, nombor tracking akhir sebagai rujukan owner, okay. Jadi cam CDT ni support daripada blok standard, blok 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, okay, 60, 62mm, okay. Jadi kalau kawan-kawan nak pick up top speed maksimum, kuasa power sebenar keluar, boleh pakai cam CDT, okay. Dan kalau nak no cut off, api kuat, okay, nak lagi padu motor, pakai sekali dengan CDI CDT, okay. Cam CDT ni untuk EF5 boleh pakai, EF5 high power, EF5 dream, EF5 class 1 boleh pakai, okay. SYM e-bonus 110, MR1 boleh pakai, Chris 100, dia punya cam ni sama. Jadi kalau nak power pick up top speed ada pergi-pergi, kelajuan akan bertambah, boleh pakai cam CDT padu, okay. Jadi jika berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor cam CDT di bawah. Terima kasih support.